Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Di sini saya nak berkongsi kepada anda cara untuk kita mengisi perekodan Jackov di dalam sistem iDMI. Kepada anda yang dah tonton video dalam channel saya ni, boleh tekan butang subscribe untuk info pendidikan yang terbaru. Jadi ini adalah paparannya apabila anda dah buka iDMI. Okey, kita klik bahagian pengurusan pentaksiran. Baik. Kemudian kita isi pada bahagian keputusan. Okey, di bawah keputusan ni akan ada drop down. Kita pilih bawah sekali Jackov. Baik, di bawah Jackov tu ada banyak Quran, Jawi, Wuduk, solat, pelakuan bacaan. Baik, kita boleh pilih satu persatu. Contohnya kita klik Quran. Baik, di sini kita kena pilih dulu dekat atas ni. Okey. Pada guru-guru yang perlu mengisi, perlu klik bahagian ini dulu. Kita pilih sesi, iaitu sesi sekarang ni tahun 2026. Klik pada tahun 2026. Kemudian pilih perekodan yang mana satu, modul 1, 2 ataupun 3. Biasanya modul 1 lah untuk permulaan. Kemudian kita pilih tahun 1. Kemudian kita boleh pilih pada di sini kelas, dan kemudian kita pilih yang belum ditaksir. Okey, kepada guru-guru yang perlu mengisi, dia akan keluar ni. Alright, jadi kemudian anda tekan butang cari ini dan anda isi seperti biasa. Dan begitulah dia juga stepnya untuk pelaporan yang lain, Al-Quran, untuk Jawi, Wuduk, solat pelakuan, solat bacaan dan seterusnya oleh guru mata pelajaran tersebut. Untuk bahasa Arab perlu diisi di dalam bahagian PBD. Okey, PBD ataupun UASA ni. Alright, jadi ini untuk Jackov yang Quran, Jawi, Wuduk, solat, pelakuan dan bacaan saja. Jadi saya harap video ini membantu. Jangan lupa tekan butang like, share, subscribe channel ni untuk info pendidikan yang terbaru.